Banyak. Ni dah tebang, Banyak. tebang. Tu tebang. Ni tebang. Tebang. Ni ke? Ha? Kakak lambat yang macam ni. Kenapa kau tak satu apa ni? Tak jatuh. Dia kuat. Akar dia banyak lagi kat bawah tu. Ayah ada ini. Dia besar tu. Yelah, sebab dulu nenek dengan atuk rasa buah dia tawar. Tak manis. Tak manis, kan? Ya. Pokok montong ni kita tebang. Sebab saya sangat kecewa dengan rasa buahnya. Buahnya memang tak rasa manis. Tawar je rasa dia. Dan mengkal. Saya betul-betul tak tahu masa nak beli benih dulu. Kami lebih fokus pada pokok duri hitam dan musangking. Yang ni musangking. Yang belah sana yang besar tu duri hitam. Okey, pada tahun 2019 katanya masa tu montong masa tu tengah popular katanya. Montong adalah persaingan musang king. Sampai masuk dalam salah satu siaran televisyen mengatakan yang montong ni adalah persaingan musang king. Jadi kita tanam pokok ni memang tough. Kalau nampak daripada daun dia, walaupun kita tak pernah bagi air, kita dah tebang dia, kita tak bagi air, kita tak bagi baja. Tengok daun dia memang sangat cantik. Dan tahan daripada serangga dan kulat. Tengok yang ini ialah peringkat anggur. Di dahan pokok montong ni mengucapkan selamat tinggal je sebenarnya. Nanti bila dia selepas entesis atau proses bunga, dia akan gugur, akan jadi daun juga. Sayang sangat pokok ni, memang adalah salah satu pokok yang saya sayang sangat.